Penggunaan media sosial perlu dilakukan secara berintegriti dengan mematuhi beberapa undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Bermula pada Mac tahun 2020, dunia telah dikejutkan dengan pandemik COVID-19 yang menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah dikeluarkan untuk seluruh dunia termasuk Malaysia. Rentetan daripada peristiwa tersebut, penggunaan teknologi semakin berleluasa dan telah dinaik taraf supaya semakin mesra pengguna. Pelajar sekolah dan penjawat awam terpaksa menjalani rutin harian di rumah secara dalam talian. Keadaan ini telah menimbulkan idea-idea baru untuk menerapkan elemen teknologi dalam perkhidmatan, khususnya pada institusi pendidikan. Walau bagaimanapun, ada segelintir guru dan murid terlalu taksub kepada penggunaan teknologi sehingga timbulnya isu penyalahgunaan media sosial dalam kalangan guru di sekolah. Peristiwa ini diperkatakan kerana ada segelintir pelajar dan ibu bapa memberikan maklum balas negatif terhadap privasi dan imej bagi sesebuah sekolah. Media sosial seperti TikTok, WhatsApp, Twitter dan Instagram merupakan medium untuk sama ada pelajar dan guru mengekspresi diri mereka kepada masyarakat digital. Aktiviti dan perancangan dalam komuniti sekolah akan diketahui oleh orang ramai melalui pendedahan tersebut dengan melakukan posting video atau bergambar. Kebenaran perbuatan ini adalah diizinkan dan perlu mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Strategi pemanfaatan teknologi yang beretika. Perubahan besar telah berlaku apabila masyarakat banyak menggunakan teknologi digital sebagai komunikasi, bekerja dan menyampaikan maklumat. Tambahan pula, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 telah menunjukkan tentang kepentingan penyerapan teknologi dalam pendidikan. Oleh itu, pembelajaran abad ke-21 PAK21 telah diwujudkan bagi mencapai elemen-elemen yang ada pada murid dalam menggunakan teknologi bagi memperoleh pembelajaran yang bermakna. Pertama, teknologi sebagai alat pengajaran bermakna. Guru sebagai ahli penting dalam mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang positif. Guru perlu menggunakan kepelbagaian kaedah pengajaran supaya dapat menarik minat pelajar untuk kekal aktif sepanjang sesi pengajaran. Oleh itu, penggunaan teknologi seperti media pengajaran adalah kaedah yang sesuai. Contohnya, guru menggunakan aplikasi Kahoot, Quizizz, WordWall dan Padlet sebagai bahan pengajaran yang lebih interaktif kepada murid. Murid akan lebih seronok dan menjadikan pelajaran bermakna kerana mereka akan mengingat dan mudah untuk difahami. Guru perlu fokus kepada kaedah pengajaran dalam kelas supaya dapat melibatkan semua murid secara aktif dalam kelas. Tambahan pula, penggunaan teknologi tersebut dapat memudahkan guru mengawal kelas dan menggalakkan mereka menjawab soalan. Kedua, integrasi teknologi dalam pembelajaran abad ke-21. Elemen PAK21 ialah kolaboratif, komunikasi, kreativiti, kritis dan nilai murni. Peranan guru dalam menerapkan elemen PAK21 adalah dengan menggunakan teknologi digital secara berkesan. Contohnya, aktiviti didik hibur iaitu belajar sambil bermain dan bernyanyi. Pembelajaran abad ke-21 adalah proses pembelajaran berpusatkan murid. Guru perlu menggunakan teknologi dengan berdisiplin dan mengaplikasikan sistem yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti D5, Google Classroom, AI Tools dan sebagainya. Guru perlu menunjukkan contoh yang positif kepada murid tentang pemanfaatan teknologi dalam merealisasikan hasrat PPM mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Ketiga, menjaga hak privasi dan perlindungan data iaitu populariti digital. Guru bertanggungjawab dalam setiap maklumat pelajar di sekolah. Setiap pelajar dan guru mempunyai hak privasi masing-masing. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 PDPA diwujudkan adalah untuk mengawal aktiviti pergerakan keluar dan masuk data murid atau guru. Kini telah banyak berlaku apabila guru menjadikan murid sebagai kandungan media sosial untuk mendapatkan populariti di sekolah.
Keadaan ini telah melanggar hak privasi murid tersebut dan ibu bapa juga layak membuat aduan jika gambar atau video anak-anak mereka dimuat naik tanpa kebenaran. Perkara ini bukan hanya melibatkan Kementerian Komunikasi MCMC, malah tindakan tegas telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan mengeluarkan garis panduan berkaitan penggunaan media sosial sejak tahun 2017. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa guru perlu menggunakan teknologi digital dengan tujuan pengajaran dan pembelajaran sahaja supaya tidak menimbulkan salah faham atau menjejaskan profesionalisme keguruan di sekolah. Guru memikul amanah untuk mendidik pelajar dan bukan menagih populariti di media sosial. Keempat, mematuhi garis panduan penggunaan media sosial. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan garis panduan penggunaan media sosial dalam kalangan guru di sekolah. Oleh itu, guru perlu menggunakan media sosial secara profesional bagi mengelakkan penyalahgunaan teknologi di sekolah. Guru boleh merujuk tentang hak atau kebenaran untuk mengakses media sosial dengan betul dalam surat berkeliling ikhtisas KPM 11/2023 iaitu berkenaan dengan garis panduan nilai dan etika penggunaan media sosial dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Contohnya, penggunaan Facebook untuk memuat naik gambar aktiviti di sekolah dan sebagainya. Penggunaan media sosial seperti WhatsApp dan Telegram juga perlu diberi perhatian supaya dapat mengelakkan unsur salah faham antara guru, murid dan juga ibu bapa. Misalnya, berbual secara peribadi antara lelaki dan wanita. Walau bagaimanapun, guru perlu bersikap profesional dalam mengendalikan sesuatu masalah yang melibatkan profesion keguruan walaupun diri tidak bersalah. Akhir sekali adalah mengekalkan profesionalisme keguruan. Profesion keguruan merupakan kerjaya mulia yang diangkat oleh masyarakat ramai kerana tugas guru adalah mendidik dan memanusiakan manusia. Model Standard Guru Malaysia SGM telah dijadikan panduan kepada guru untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan untuk bersaing di peringkat global. Pemanfaatan teknologi digital merupakan satu kemudahan dan peluang kepada guru untuk menambah baik pembangunan profesional. Contohnya, menghadiri kursus dalam talian webinar, sesi latihan e-pembelajaran dan berkongsi ilmu pengetahuan dengan rakan guru yang lain mengenai pengendalian teknologi dalam pengajaran. Media sosial digunakan untuk menyampaikan atau menghasilkan kandungan yang bermanfaat dalam bentuk e-pembelajaran kepada masyarakat. Rangkaian teknologi adalah luas dan pelbagai lapisan masyarakat boleh mengakses maklumat tersebut. Oleh itu, guru perlu berhati-hati dalam melibatkan diri ke dunia digital sama ada tentang pendidikan, sosial, ekonomi dan juga politik. Bidang politik merupakan isu yang sensitif oleh kerajaan terutama melibatkan profesion keguruan. Walau bagaimanapun, latihan guru sentiasa dilakukan supaya profesion keguruan berada pada tahap yang baik dan boleh memenuhi keperluan industri seiring dengan arus pemodenan teknologi. Peralihan zaman menghadapi revolusi industri pendidikan telah mementingkan penggunaan teknologi dalam institusi pendidikan. Namun, pemanfaatan teknologi diberi keutamaan kepada murid dalam menepani cabaran integrasi pendidikan akan datang. Pembelajaran alah baru iaitu PAK21 merupakan salah satu bukti penerapan teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebagaimana hasrat PPPM 2013-2025. Oleh itu, teknologi pembimbing rangka sebaya peneraju kecemerlangan masa depan negara.